74 orang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa bil qur'ana imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Alhamdulillah tuan-tuan, selamat kita bertemu pagi ini dalam bulan Syawal. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya Haji Azhar Hablum atau Bibi, pembimbing ibadah Haji Utas Travel. Tuan-tuan, bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan menyantuni sebagai amanah daripada perkhidmatan UTAS, menyantuni semua para jemaah yang bersama-sama dalam pakej UTAS Travel dalam perjalanan ibadah haji insya-Allah pada tahun ini. Okey, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita nak mulakan kita punya sedikit perencanaan dan juga bermulanya kursus intensif tuan-tuan. Okey. Jadi tujuan ni kita nak seragamkan dari segi pemahaman dan juga dari segi perjalanan bagi semua jemaah-jemaah haji yang mengambil pakej UTAS, tapi kita buka juga kepada jemaah-jemaah yang di luar yang bersama-sama untuk berkongsi ilmu dengan kita. InsyaAllah mudah-mudahan ada keberkatan di ada dalam program kita insyaAllah. Okey, kita nak mulakan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bila kita cerita haji ni tuan-tuan, okey, bermulalah kita selalu dengar perkataan talbiyah tuan-tuan. Sekejap. Ada orang kata conteng pula saya punya pad ni. Saya punya ni. Nanti sekejap saya padam tuan-tuan. Padam. Okey, dah padam. Okey. Sekarang kita cerita tentang talbiyah. Bila dalam perjalanan haji ni, orang pergi haji, pergi umrah, selalu dengar, banyakkan talbiyah, banyakkan talbiyah. Apa benda talbiyah tu? Seperti mana yang kita belajar dalam kursus asas haji. Yang ini disebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ulang berkali-kali, banyak kali tuan-tuan kita ulang. Sebagai tanda kita ini menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena maklum tuan-tuan bahawa perjalanan ibadah haji ini ialah panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni Allah Taala panggil. Kalau Allah Taala tak panggil, jawapan dia memang kita tak boleh dapat, tuan-tuan. Macam mana pun kita tak boleh dapat. Tapi disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat kasih sayangnya, memanggil kita semua, tuan-tuan, alhamdulillah rezeki kita dapatlah kita giliran, dapatlah kita ketentuan KT berapa untuk kita punya perjalanan ibadah haji. Okey, bila kita sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita kena faham bahawa hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Okey, kita ni datang sebab kita sahut panggilan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala panggil kita, kita sampai. Alhamdulillah. Kemudian kita mengakui, beberapa kali kita kata, ya Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Itu yang kita sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kemudian kita kata apa? Labbaik la syarika lak. Tuhan yang tidak ada sekutu. Kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu bahawa Tuhan ini, Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia tidak ada sekutu baginya. Kita akui dalam talbiyah yang kita sebut. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan kerajaan adalah kepunyaan-Mu. Segala bentuk nikmat yang kita ada ni tuan-tuan, nikmat yang kita ada ini, yang kita sedang rasa ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang
yang bagi kita nikmat. Kalau Allah tak bagi, tak dapat kita, tuan-tuan. Macam mana kita buat pun tak dapat. Dan kita mengakui bahawa tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang maksudnya kita tarbiyah, kita ulang tarbiyah kita. Kita akui bahawa diri kita ni sebagai datang sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berada dalam bulan Syawal. Bulan Syawal baru beberapa hari kita melalui Aidilfitri kita. Ada orang sambut Aidilfitri sebulan. Oh, sebulan 30 hari. Sekarang ni pun Aidilfitri lagi. Tak kisahlah tu kan. Tapi sebenarnya Aidilfitri tu ialah hari yang pertama saja tuan-tuan. Hari pertama saja itulah kita punya hari raya. Tapi kita ni masih lagi mengekalkan kita nak ziarah menziarahi saudara mara, rakan-rakan dan sebagainya. Itu terpulang tuan-tuan, mudah-mudahan ada kebaikan dan kita nak panjang-panjangkan tali silaturahim kita. Orang yang nak usia dia panjang, tengok pesan Nabi tuan-tuan, orang yang nak usia dia panjang kena panjangkan tali silaturahim. Tali silaturahim tu panjangkan. Okey tuan-tuan, kita nak tengok lagi perjalanan kita. Jadi kita akan makan masa hari ini kelas kita dalam 1 jam setengah, mungkin lebih. Kita tengok pada keadaan tuan-tuan dan bersambung setiap minggu sehinggalah kita punya perjalanan. Tuan, Okey. Okey, sekejap. Okey, hari ini kita nak pergi cerita tentang apa? Cerita haji, cerita umrah. Kita fokus pada perjalanan haji dan juga perjalanan umrah kita. Kita nak susun sebaik-baiknya. Kita nak apa? Atur kita punya perjalanan ibadah haji ini dan ibadah umrah kita ni agar kita merasa puas dengan nikmat amalan yang kita nak buat. Pertama, kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat rasa tenang, nikmat puas, nikmat kita nak buat amalan ini, khususnya amalan haji, amalan umrah yang kita nak buat ni, kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang Maha Pemberi. Sebagai petugas ni kita menyediakan perkhidmatan tuan-tuan. Kita menyediakan perkhidmatan. Kita menyediakan perkhidmatan saja. Jadi perkhidmatan yang kita buat ni adalah sebagai menyantuni tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan PKS UTAS dan juga jemaah-jemaah lain lah. InsyaAllah pun sama juga. Masing-masing menyediakan perkhidmatan. Masing-masing lah. Begitu keadaannya. Okey. Kita nak tengok lagi. Okey, hari ini kita akan cerita tentang pengenalan falsafah dan sejarah haji, pengertian haji, umrah, cara-cara mengerjakan haji dan umrah, perjalanan ibadah haji. Inilah sebenarnya yang kita nak tahu. Bila kita dapat tawaran haji, cuba fikir tuan-tuan. Bila kita dapat tawaran haji, sekejap tuan-tuan, ada yang saya punya ni tercunting-cunting pula. Okey. Ada yang bila kita dapat tawaran haji, pertama kita kena rancang sebaiknya perjalanan haji. Seperti mana yang kita maklum tuan-tuan, tabung haji menyusun kita punya penerbangan. KT1, KT ada orang dapat awal-awal lagi. Hari tu ada saudara keluarga saya ni dapat dia KT5. Awal lagi. 30 hari bulan, kalau tak salah. 30 bulan 4, April. KT5, awal. Jadi, itulah ketentuan yang disusun untuk kita punya perjalanan. Bila kita dapat penerbangan, maka itulah tarikh penerbangan. Tabung haji dah tentukan semua. Kita berapa hari bulan, KT berapa. Kawan-kawan yang lain, berapa hari bulan, KT berapa. Tapi bagi jemaah UTAS, seperti mana yang saya beritahu tadi, kita ada 2 KT saja, jumlah yang banyak ni saja. Alhamdulillah, rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita, limpahan rezeki yang banyak ni tuan-tuan. Kita kembalikan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. KT 61B dan juga KT 86, 86B insyaAllah. Okey. Jadi, kita nak tahu tentang sedikit sebanyak tentang perjalanan haji. Bila kita dapat tawaran, macam contohnya, saya dapat tawaran, saya nak rancang perjalanan haji. Ini yang kita nak susun awal-awal. Kita nak susun sebaiknya. Supaya perjalanan haji kita ni, kita rasa satu kepuasan. Kita rasa nikmat ni Allah Subhanahu Wa Taala sedang aturkan nikmat kepada kita. Yang banyak. Yang terlalu banyak tuan-tuan. Okey. Jadi kita terus nak cerita hari ini tentang falsafah, sejarah haji, pengertian haji dan umrah, cara-cara mengerjakan haji, ibadah umrah, perjalanan ibadah haji. Okey, ada tuan-tuan nak tanya ke apa-apa bagi jemaah-jemaah UTAS boleh masuk dalam grup Uh, Okey.
Bagi jemaah-jemaah yang tak dapat masuk dalam Zoom, boleh cuba tengok dekat Facebook saya. Facebook saya pun ada. Bagi jemaah-jemaah yang dalam Zoom, nanti kita akan record ni, kemudian kita akan send dekat grup. Kita akan send dekat grup. Tadi saya dah tulis uh, record. Okay, recording. Sekarang ni dah record, tuan-tuan. Okay. Falsafah haji. Okay, kita ulang balik. Bila cerita haji ni, apa benda yang kita nak faham tentang perjalanan haji? Nombor satu, pengorbanan. Memanglah, tuan-tuan. Pengorbanan ni paling besar, tuan-tuan. Cerita haji ni pengorbanan. Pengorbanan ni dari segala segi. Wang ringgit. Cuba kita tengok, tuan-tuan. Berapa kos kita bayar? Hampir 50,000. Itu kita orang ambil package. Orang ikut muasasah 33,000. 33,300. Orang ambil package 50,000. Ada orang buat package 80,000. 100,000 pun ada. Berapa ratus-ratus ribu pun ada, tuan-tuan. Ini rezeki Allah Subhanahu Wa Taala bagi pengorbanan. Pengorbanan juga dari segi masa kita. Tengok, saya dah panggil awal-awal jemaah UTAS ni. Setiap minggu saya dah beritahu dah. Ni kena disiplin ni, tuan-tuan. Saya dah beritahu dah. Kalau ikut package UTAS ni, dia kena ikut cikgu. Dia kena ikut cikgu. Itu cerita dia. Jadi dalam perjalanan haji ni, saya yang cikgu bagi jemaah-jemaah haji UTAS ni, kena ikutlah. Ikut cikgu cakap apa. Okey, terima kasih. Afikah, dia bagi dekat link. Saya punya link Facebook tu, siapa tak boleh masuk, masuk dekat Facebook. Live ada sebelah. Ada kawan-kawan kita yang masuk dalam ni. Ada yang masih dengar. Apa? Ini ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dari segi pengorbanan. Banyak pengorbanan dari segi masa kita. Hari Sabtu ni sepatut kita nak jalan raya ni. Hari Sabtu kita cuti, kita nak jalan raya. Ada orang kerja. Macam Mutas kita kerja pagi ni, tuan-tuan. Saya datang pagi-pagi, kawan-kawan yang lain datang. Ha, tapi ini sebahagian daripada perkhidmatan yang Mutas bagi untuk menyantuni para jemaah. Kita nak buat satu kelas pagi-pagi lagi, awal-awal lagi untuk jemaah-jemaah Mutas. Okey, dari sisi pengorbanan, banyak sudut, tuan-tuan. Masa, tenaga, wang ringgit dan sebagainya, perasaan. Inilah dia, tuan-tuan. Nak ceritakan tentang apa? Nak ceritakan tentang falsafah haji. Lepas tu yang keduanya dari segi apa yang kita nak kena tengok falsafah haji ini adalah pengampunan dosa. Bila dalam perjalanan haji ni kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, dalam segala urusan. Kita tidak akan mampu buat apa-apa pun. Walaupun kita ni dah rancang macam-macam, dah buat elok-elok, dah buat timetable, kita tidak akan mampu buat melainkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Sebab itu pertama-tamanya kita kena bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusan. Dalam segala urusan, kita nak buat banyak ibadah. Kita dah tekad dah. Nanti pergi haji, ada dekat Mekah, ada dekat Madinah. Kita nak banyak sedekah. Kita nak banyak buat ibadah. Kita nak banyak solat. Kita nak banyak buat macam-macam ibadah yang boleh mendatangkan amal soleh bagi kita. Kita tidak akan dapat buat, tuan-tuan, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala izinkan. Sebab itu, tuan-tuan, kita dapati, kita rancang banyak. Nak pergi Mekah, nak buat ibadah banyak. Nak solat banyak-banyak. Nak duduk itikaf lama-lama dekat masjid. Tiba-tiba sampai dekat Mekah, baru masuk dekat Mekah, ataupun orang masuk dekat Madinah, dia demam. Dah terpaksa duduk dekat bilik. Tengok. Tiba-tiba pula Allah Ta'ala tentukan kita ni tak ada selera makan. Dah tak ada selera nak makan, tak boleh makan. Bila tak makan, badan kita lemah, tuan-tuan. Dah tak apa? Tak bertenaga nak keluar, nak pergi ke masjid, nak pergi ke mana tu, kita tak rasa semangat sangat. Tengok. Itu sebab awal-awal kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Awal-awal kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu, tuan-tuan, saya ambil ibrah pengajaran, walaupun saya bawa jemaah-jemaah haji UTAS ni pada tahun-tahun yang sebelum ni. Jadi pertamanya kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu saya minta dengan jemaah-jemaah, tolong tuan-tuan tolong jemaah, tolong tuan-tuan doakan saya serta rombongan seperti jemaah-jemaah semua, serta semua jemaah-jemaah yang pergi haji ni selamat dalam perjalanan, dipermudahkan urusan, dipelihara daripada perkara-perkara yang menduka citakan, dari segi keselamatan, dari segi kesihatan, dari segi segala-galanya lah. Sampai saya balik. Bila sebut sampai saya balik, pergi okey. Dekat sana okey. Balik sampai ke KLIA,
Lepas sampai ke KL demam. Berapa hari tak boleh bangun. Wah, saya pun tengok. Oh, macam tu kita tak boleh. Kita tak boleh minta dengan Allah Ta'ala, kita sampai kita balik. Kita kena minta seterusnya. Ingat tuan-tuan dalam perjalanan kehidupan kita seterusnya. Bukan sampai kita ke LIA saja. Minta apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara dan juga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan target kita nak cari ibadah haji yang mabrur tuan-tuan. Okey, pengampunan dosa. Lepas tu kita juga belajar dalam falsafah haji ni tentang persamaan. Tuan-tuan tengok orang pergi haji ni dia kaya ke dia miskin ke duduk bilik sama. Orang ikut muassasah pun macam tu. Orang ikut package pun sama macam tu. Tak semua orang ikut package ni dia kaya-kaya. Duit dia beribu-ribu, juta-juta dalam main, tak semua. Ada orang tu dia ikut package tu atas keperluan dia. Atas faktor-faktor yang tertentu saja. Duit dia lepas-lepas untuk dia bayar package dan sebagainya. Itu saja. Alhamdulillah. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Orang yang biasa-biasa macam kita pun sama. Jadi kita belajar tentang erti persamaan. Dalam perjalanan haji ni kita nak belajar erti persamaan. Orang kaya pun tolong orang miskin pun tolong orang kaya. Kita ketepikan bahawa kita ni ada pangkat besar dan sebagainya. Tuan-tuan, kita ketepikan kita punya rasa keegoan. Sebab dalam perjalanan haji ni kita nak cari mardatillah. Nak cari rasa redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ibadah kehidupan kita tuan-tuan, kalau saya tanya, apa satu amalan yang tuan-tuan buat yang Allah Ta'ala terima dan disebabkan amalan itu tuan-tuan boleh masuk syurga? Cuba tuan-tuan beritahu saya apa? Sedekah. Solat banyak-banyak. Solat qiyamul lail. Atau apa benda yang tuan-tuan buat. Itu ke? Belum tahu lagi tuan-tuan. Kita tak tahu. Kita tak tahu ibadah mana yang Allah Ta'ala redha dengan kita. Barangkali yang kita tolong orang, itu yang Allah Ta'ala redha. Barangkali yang kita bagi sedekah RM1, itu yang Allah Ta'ala redha. Barangkali yang kita bagi idea tolong orang susah, dia tak reti nak tulis, pakcik-pakcik ni dia tak reti nak tulis apa-apa keperluan dekat immigration ke kat mana, kita tolong, kita bantu, kita angkat baik dia, kita tarik baik dia. Itu yang Allah Ta'ala redha menyebabkan kita boleh masuk syurga. Kita belajar tentang erti persamaan. Nombor 4, kita belajar juga tentang sabar. Sabar. Ni musim haji ni, perkataan sabar ni paling sensitif sekali tuan-tuan. Dalam musim haji, perkataan sabar ni paling orang marah sekali. Jangan sebut-sebut ni sabar. Sabar ni jangan sebut. Sebab lagi sebut sabar ni lagi, orang Melaka kata, orang Melaka ni kan, dia kalau sebut sabar, dia sebut sabar. Jangan sabar. Tak boleh sebut sabar ni. Terangkat orang. Jadi perkataan sabar ni memang orang very sensitif tuan-tuan. Tapi itulah dia perkara yang kita kena ingat dan selalu kita ulang dalam perjalanan haji, perjalanan umrah, dalam urusan-urusan kehidupan kita yang lain-lain. Perkataan sabar ini banyak mendidik jiwa kita tuan-tuan. Ini duduk belajar haji ni, kita yakin percaya tuan-tuan, ada orang dah pergi kursus haji ni dah berbelah-belah kali dah kursus dah. Sampai dia boleh hafal dah apa ustaz tu nak cakap. Tiap-tiap tahun pergi kursus haji. Tiap-tiap minggu pergi kursus haji. Ini minggu pertama cerita sejarah. Minggu kedua cerita ibadah. Minggu ketiga cerita ini. Rukun wajib apa semua ni. Dah tahu dah. Sebab tiap-tiap tahun dia pergi. Tiap-tiap tahun dia pergi. Jadi belajar pun kena sabar tuan-tuan. Rupa-rupanya belajar pun kena sabar. Habis ni nak cerita pergi ikut package hutan pun kena lagi ulang lagi cerita, belajar lagi. Itulah cerita sabar tuan-tuan. Kerana sabar ni satu daripada falsafah haji dan juga merupakan satu perkara yang kita kena didik diri kita dalam perjalanan haji kita. Ada apa-apa soalan yang saya tak perasan? Tuan-tuan beritahu kalau saya tak nampak. Okey. Yang kelima, mengabdikan diri. Memang perjalanan haji ni kita nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita set tuan-tuan dalam perjalanan haji ni kita nak tinggalkan urusan-urusan dunia kita. Bukan nak kita nak meninggal dunia, bukan. Kita nak ketepikan dulu urusan-urusan kerja, urusan-urusan ayam mitik dekat kampung, urusan-urusan apa, jaga anak buah ke apa benda ke, lain-lain urusan tu nak kena tinggal dulu. Sebab
Urusan haji ni kita nak fokus kepada kita nak mengabdikan diri kepada Yang Maha Pencipta. Hebat tu. Jadi kita tak nak dalam perjalanan haji ni dia merupakan satu perjalanan yang kita buat dia jadi sia-sia. Apa buat dia jadi sia-sia? Contoh, kita dah tahu dah kita nak pergi haji, maka kita fokuslah kita punya perjalanan haji ni. Belajar, ambil inisiatif, bertanya, kita tengok kita faham ke tidak. Kita selalu ulang kaji. Kalau ada buat kelas online ni, datang, dengar. Lepas tu, kalau sekiranya ada orang buat kelas-kelas mana tu, kita boleh attend. Kita boleh ikut. Sebagai kita nak mendalami perjalanan haji ni. Okey. Jadi, fokusnya kita nak mengabdikan diri. Kita tinggalkan urusan-urusan. Urusan kerja, kita settlekan sebelum pergi. Urusan-urusan keluarga, bil api, bil air, bil apa benda pun yang kena bayar, bayar awal-awal. Ini perjalanan haji ni tak ada cerita nanti kat sana. Sampai dekat sana, saya belum bayar bil air lagi kat rumah. Ataupun ini apa-apa semua masalah. Jadi, susun awal-awal kita punya urusan dunia ni, sekurang-kurangnya kita tidaklah disibukkan dengan urusan-urusan harian kita di sini sewaktu kita di sana. Kena faham betul-betul ayat tu. Waktu kat sana, kita nak fokus ibadah. Kita nak fokus pergi balik masjid. Kita nak fokus kita baca Quran. Kita nak fokus kita banyak solat. Kita banyak sedekah. Kita banyak buat baik. Kita buat amal soleh. Itu kita nak fokus. Urusan-urusan dunia ni, masalah ayam dah masuk geban ke tidak, itu apa benda ke semua, kucing makan ke tidak, pokok bunga siram ke tidak, itu kita susun sekarang siapa yang kena buat. Mengabdikan diri kepada Allah SWT. Nombor 6, tuan-tuan, gambaran kematian dan hari akhirat. Tuan-tuan, musim haji ni orang berjuta. Orang berjuta, tuan-tuan. Orang yang biasa pergi umrah pun, orang biasa pergi umrah tau. Dia dah hafal lah jalan sini Asyarif, jalan Ajian, jalan sini, jalan mana. Itu pergi pintu berapa, pintu berapa. Dia tahu dah. Musim haji disebabkan oleh kerana orang ramai, berjuta orang, sebab ramai orang, polis selalu roadblock, tutup jalan, dihalaunya kita menghala ke tempat lain, boleh menyebabkan kita rasa tersesat. Dah tak pasal-pasal kita pun sampai tempat yang kita tak biasa. Nak balik dekat, dia nampak rumah, tapi tak boleh, pasal jalan tutup. Polis tutup. Kita ingatkan roadblock, kereta aja. Kita ni tuan-tuan, tengok bila kita hari raya, kita suasana hari raya, kita pergi ke mana-mana, keluar hari raya, berjela-jela kereta. Jam bukan main panjang. Tengok orang balik pantai timur, tuan-tuan. Orang balik Kelantan, orang balik Terengganu, orang balik Kedah, balik Penang. Daripada selatan, daripada Johor, daripada Melaka, daripada Seremban. Balik ke utara, orang utara turun ke selatan. Orang nak balik ke Sabah, Sarawak. Berjela-jela, kereta banyak. Bersusun-susun. Orang pergi haji, kita jalan kaki pun jam. Tak boleh jalan. Jalan tutup. Inilah gambaran, tuan-tuan, keadaan orang ramai. Dan perjalanan haji ni memberi gambaran tentang kematian. Apa kehidupan kita seterusnya. Kan kita selalu sebut, alam kehidupan kita ni berpindah daripada satu alam kepada alam lain. Kita dulu bermula daripada apa? Alam ruh. Kita bermula daripada alam ruh, tuan-tuan. Allah Ta'ala tanya ruh kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Waktu tu ruh kita jawab, qalu bala syahidna, bahkan kami jadi saksi. Berapa lama kita duduk dalam alam ruh, kita tak tahu. Dilupakan oleh Allah SWT. Tak tahu berapa lama dah. Kemudian berpindah daripada alam ruh, masuk kepada alam rahim ibu. Duduk dalam rahim ibu. Rahim ibu ada orang lama, ada orang lebih lama, ada orang cepat dia keluar. Dia disuruh keluar. Ini semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Berada alam rahim. Kemudian kita dah dilupakan. Duduk dalam rahim dulu, ingat tak? Berapa lama kita duduk dalam rahim? Apa kita buat kat dalam rahim? Apa kita buat? Apa kita makan? Dah dilupakan, dah tak ingat dah. Masuk kepada alam kita sekarang ni, alam dunia. Sekarang kita berada pada alam dunia. Berapa lama kita duduk kat alam dunia ni? Bergantung kepada berapa lama yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki kehidupan kita di sini. Ada orang pendek usia dunia dia. Baru belasan tahun.
Malahan ada yang berapa tahun, ada yang baru lahir, dah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi usia panjang, 80, 90, Tun Mahathir 100 tahun. Alhamdulillah. Kembalikan rasa syukur. Selagi kita ada usia kehidupan kita ni masih ada, maka kita kena ingat bahawa ruang untuk kita buat amalan itu masih terbuka. Allah Subhanahu Wa Taala masih bagi kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk buat amal soleh. Nak bagi sedekah, nak buat amalan ibadah solat, nak pergi haji ni, tengok. Rezeki kita nak pergi haji. Alhamdulillah. Ha, tengok masih ada kesempatan. Orang yang dah meninggal, dia pun tak sempat nak pergi haji lagi dah. Kalau orang meninggal, kalau kita tanyalah agak-agaknya orang yang meninggal ni, nak tak duduk-duduk datang balik ke dunia ni boleh pergi haji? Nak tak? Agak-agaknya, pasal kita belum tanya lagi. Kalau kita tanya, orang tu kita pun tak tahu kan. Sebab alam kita sudah berbeza. Orang yang dah meninggal, kalau boleh dia nak balik dunia ni. Pasal kat dunia ni dia boleh buat amalan. Buat amal soleh. Ha, macam tu tuan-tuan ya. Okey. Apa lagi? Dan yang ketujuh, kita belajar dalam falsafah haji ni persaudaraan, ta'aruf. Bila kita dalam perjalanan haji, sama juga tuan-tuan, orang pergi dengan muasasah, orang pergi dengan package yang beratus-ratus ribu pun sama. Dia duduk, 2 orang sebilik, ada 3 orang sebilik, ada 4 orang sebilik, ada 5 orang sebilik. Bila kita duduk ramai-ramai, 4 orang sebilik, 5 orang sebilik, kita datang daripada latar belakang yang berbeza. Ada orang Terengganu, ada orang Melaka, ada orang Johor, ada orang Kedah. Jadi budaya kita memang bangsa orang Melayu, tetapi perwatakan kita mungkin ada sedikit sebanyak perbezaan. Jadi kita kena belajar hormat menghormati tuan-tuan ya. Hormat menghormati, mewujudkan persaudaraan. Nak beritahu tuan-tuan, perjalanan haji ni, rasa persaudaraan kita ni memang rapat. Orang pergi haji ni sampai bila pun dia ingat kawan-kawan duduk bilik dia. Ha. Sehingga kan bila balik haji nanti, kalau dia duduk Kedah, kawan yang duduk dalam satu bilik masa pergi haji tu duduk Johor, orang kawan yang dekat Johor ni buat kerja kahwin, anak dia buat kerja kahwin, yang dekat Kedah tu datang. Tak ada kereta pergi cari kereta. Pergi jumpa kawan. Pasal rapat persaudaraan haji ni memang rapat. Memang rapat tuan-tuan. Persaudaraan haji ni memang rapat. Itu dia seni perjalanan haji. Banyak kita akan melalui satu perkara yang di luar daripada kebiasaan kita. Itulah dia seni perjalanan haji yang kita sebut falsafah haji tuan-tuan. Okey. Saya nak pergi seterusnya. Sekarang ni pukul apa? 10.42. Nak pergi seterusnya apa? Kita nak cerita sejarah pula. Baru masuk sejarah ni. Bila kita nak cerita haji macam mana nak buat apa semua? Belum lagi. Sabar. Perjalanan tadi kan saya dah cakap. Perjalanan yang perlu sabar. Okey, sejarah kehidupan Nabi Allah Ibrahim. Sekejap lah Okey. Sejarah haji. Sejarah kehidupan Nabi Ibrahim, isterinya Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ini cerita Nabi Allah Ibrahim. Selalu kita dengar. Nabi Allah Ibrahim, isteri dia Hajar. Orang Melayu tambah Siti Hajar. Kemudian anak dia Nabi Allah Ismail alaihissalam. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya Sayyidatuna Hajar dan Ismail alaihissalam di Mekah. Allah Taala perintah bahawa Nabi Allah Ibrahim ni bawa keluar Hajar sampai ditinggalkan di kota Mekah. Itu cerita dia. Tuan-tuan dan cerita ni kita dah belajar dah dalam kursus-kursus haji kan. Kita dah pergi kan. Saya cerita ringkas-ringkas saja untuk kita punya ingatan dan kita punya fokus tentang sejarah haji. Itu bermula daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bawa keluarga dia tinggalkan Hajar dan juga Ismail dekat kota Mekah yang pada ketika itu kering kuntang. Tak ada apa-apa. Tak ada orang. Tapi tawakalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan tawakalnya Siti Hajar
dan juga Nabi Allah Ismail kuat pergantungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengaturkan kehidupan dia yang lebih baik. Kita mengambil pelajaran dalam kehidupan kita pun macam tu. Dalam perjalanan haji pun macam tu, tuan-tuan. Apa yang kita ada, apa yang kita rasa sekarang ni, kita banyak bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita rezeki, itulah yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang kita terfikir, bila masa agak-agaknya kita nak jadi orang kaya. Orang kaya kan bagus. Kan orang kaya sampai terkeluar-keluar duit dia. Dekat poket ni, ada orang masuk bank, pergi bank, tuan-tuan, beratur dekat bank. Terkeluar-keluar duit dia. Dekat poket atas, terkeluar dekat poket bawah pun terkeluar. Duit terkeluar, RM50, RM50 terkeluar penuh. Nampak penuh. Tanya ini bank buka pukul berapa mau masuk bank. Banyaknya rezeki dia. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala mengaturkan kehidupan kita ni. Kalau kita susah, kita tidak berapa kaya. Kalau kita kaya sekalipun, itu rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kembalikan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tawakal. Di samping tu kita berusaha lah. Oh, itu sebabnya tuan-tuan, puan-puan semua berusaha, bekerja daripada pagi sampai petang. Ada orang kerja sampai malam, sampai besok pun ada. Siang malam kerja. Ada orang bukan kerja satu, dia kerja dua, tiga tempat. Ada yang bawa Grab, ada yang bawa macam-macam, berniaga lagi macam-macam, tuan-tuan. Ha, tak kisahlah, asalkan semuanya boleh dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar juga dalam sejarah haji ni ketaatan Nabi Allah Ibrahim AS pada Allah Ta'ala dan tawakal. Tengok tadi kita cerita tawakal tadi. Tuan-tuan, kita tengok tak macam mana pagi-pagi seekor burung keluar daripada sarang. Pagi-pagi kita tengok dekat rumah kita, dekat belakang rumah kita, atau dekat mana-mana lah, kita nampak burung pagi-pagi dia keluar. Burung tu keluar pergi cari rezeki, anak dia tinggal dekat sarang dia. Anak dia tinggal macam tu je. Tinggal bontang. Dia keluar tawakal. Dan burung tu keluar, dia tak tahu pun rezeki dia dapat kat mana hari. Boleh dapat ke tidak? Pasal burung tu dia tak ada caruman KWSP, tuan-tuan. Tak ada siapa nak carumkan burung tu. Dia keluar ni pun dia tak dapat. Dia tak tahu lagi rezeki ni boleh ada, boleh tak ada. Anak dia boleh makan ke apa. Tapi tawakal seekor burung, tuan-tuan, tengok macam mana dia tawakal dia. Dia tahu rezeki Allah Ta'ala yang susun. Allah Ta'ala susun, tuan-tuan. Saya bagi contoh satu lagi. Kita dekat rumah, tuan-tuan, kita bagi makan kucing kan? Kita bagi makan kucing. Kita ingat kita yang bagi makan tu. Allah Ta'ala susun atur rezeki bagi makhluk-makhluknya, tuan-tuan. Kita dah kira dah, okey, kucing ni makan banyak ni. Kita gaul-gaulkan ikan dengan nasi. Campurlah apa benda yang patut. Ikan dengan nasi, kucing ni suka. Kita pun bagi kucing. Kucing tu jamah-jamah sikit, dia tinggalkan. Dah kita tengok, dah terbiar dah nasi ni tak habis kucing makan. Tengok. Kita ingat dah terbuang dah. Allah Ta'ala atur rezeki tu, tuan-tuan. Bila kucing ni tinggalkan pula, kemudian datang semut. Semut pula pungut rezeki dia. Semut pungut. Habis. Sebahagian yang rezeki semut, dapat rezeki semut. Semut belum sempat nak habiskan rezeki tu lagi, datang pula burung, tuan-tuan. Burung pula pergi bersihkan. Bersih habis. Jadi makanan yang kita bagi pada kucing tadi, kucing pun dapat, semut pun dapat, burung pun dapat. Kita bukan bagi makanan pada apa? Pada kucing saja. Tapi kita bagi makan tu, Allah Subhanahu Wa Taala aturkan ini untuk kucing, ini untuk semut, ini untuk burung. Allah Taala bagi rezeki. Begitulah cerita burung tadi, tuan-tuan. Dia keluar cari rezeki, dia yakin kekuatan tawakal dia kuat, maka Allah Subhanahu Wa Taala lah yang bagi rezeki. Jadi cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tawakal ni tadi, tuan-tuan, dia tawakal tinggalkan isteri dan anak dia pada satu tempat kawasan yang kering kontang. Itu yang kita nak pergi nanti. Kat mana? Dekat Mekah. Kemudian apa lagi, tuan-tuan? Doa Nabi Allah Ibrahim AS menjadikan hati-hati manusia tertarik untuk datang ke Mekah. Ini berkat doa Nabi Allah Ibrahim AS, tuan-tuan, kita sendiri ni. Tuan-tuan, puan-puan, saya, rakan-rakan yang lain, semua rasa hati ni rasa terpaut. Kalau ada rezeki nak pergilah buat haji ni. Tapi nasib baik belum dapat. Sebab kota. Kalau tak sebabkan kota ni, kalau tak ada kota lah, siapa-siapa haji ni, siapa-siapa pun boleh pergi. Siapa-siapa pun boleh pergi.
Memang tak cukup. Kapal terbang tu tak cukup, tuan-tuan. Orang pergi naik kapal laut pula. Pasal semua orang nak pergi. Berkat doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang menjadikan hati-hati manusia ni tertarik untuk datang ke Mekah. Rasa tertarik dia nak datang ke Mekah. Okey. Kemudian doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tentang rezeki dan keberkatan bagi tanah Mekah, tanah haram Mekah. Ni tuan-tuan. Satu perkara yang memang pelik bagi kita yang tidak biasa. Tanah haram Mekah ni, dia barakah, tuan-tuan. Dia barakah. Benda yang tak cukup, boleh jadi cukup. Kita ingat kita pergi haji, kita seorang. Siapalah nak tolong nanti ni? Kita tak tahu sangat ni. Dengar ni macam-macam apps ni kena pakai, kena guna. Ni dengar macam-macam lagi cara nak kena buat. Kita pula tak pandai sangat telefon ni. Maklumlah, yang pandai telefon ni budak-budak muda, tuan-tuan. Anak-anak kita ni memang pandai. Dia orang memang expert buat apa benda pun. Telefon lah, nak install itulah ini apa. Contohnya hari tu kita nak buat apa? Bio visa tu. Bila kita buat bio visa tu, macam mana cerita kita buat bio visa tu? Ada orang daripada pagi sampai malam sampai besok. Tak boleh-boleh. Tengok. Tak boleh-boleh masuk. Nak masuk pun tak dapat. Nak apa? Nak dapat email, nak confirm pun tak dapat. Ada macam tu. Ada orang ambil gambar dalam kita punya bio visa tu. Ingat tak, tuan-tuan? Bila dia kata ambil gambar sendiri, berdiri kat satu tembok, ambil gambar. Tak boleh. Tak cukup terang. Pergi tempat lain. Tak cukup terang juga. Pergi tempat sana. Buka spek. Tak boleh. Pergi tempat sana. Merata. Kalau pergi dekat rumah, daripada depan rumah, sampai tengah rumah, sampai belakang rumah, sampai luar rumah, orang nak cerita nak ambil gambar. Begitu juga dekat pejabat ni. Orang datang pejabat. Tas ni pun sama juga. Macam tu juga, tuan-tuan. Nak ambil gambar je. Daripada atas pejabat, sampai dekat tangga pejabat, sampai dekat bawah pokok. Kat bawah. Nak mengambil gambar. Pasal nak membolehkan dapat bio visa. Susah. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah kita dah selesaikan tu semua. Kita usaha pula pada peringkat-peringkat yang seterusnya. Okey, ni doa Nabi Allah Ibrahim AS tentang rezeki dan keberkatan bagi tanah haram Mekah. Berkat doa Nabi Allah Ibrahim. Jadi keberkatan tu jatuhnya di Mekah. Sebab itu tuan-tuan, kita rasa suka, rasa seronok. Ini tak tahulah nak gambarkan berapa banyak rasa gembira ni. Nak rasa gembira kita ni tak tahu nak digambarkan berapa, macam mana. Rasa gembira dapat panggilan haji. Orang pergi umrah pun dah suka bukan main. Orang pergi haji lagilah suka. Lagilah tak boleh nak digambarkan. Rasa seronok sangat. Orang yang dah pergi haji tu, orang dah pergi haji, tuan-tuan. Cuba tanya dia. Tuan Haji, agak-agaknya kalau Tuan Haji ni, Allah Ta'ala bagi rezeki, dapat pergi haji lagi. Kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kali kelima. Nak tak? Agak-agaknya kita jawab, kita tengok apa agak-agaknya orang tu cakap. Dia nak ke tak nak? Jawapan dia, memang dia nak. Kalau ada duit dia dekat bank tu, habis dia keluarkannya bayar pergi haji. Disebabkan ada kota yang terhalang ni. Itulah sebabnya kita terpaksa ikut giliran. Tahun ni giliran tuan-tuan dan puan-puan dapat giliran untuk melaksanakan ibadah haji. Sebab tu kita fokus macam mana kita nak susun, macam mana kita nak laksanakan perjalanan ibadah haji. Sekarang ni kita cuba susun elok-eloknya. Kita nak belajar daripada falsafah, kemudian kita baru masuk sejarah haji. Perjalanan kita panjang, akan berada pada minggu-minggu yang seterusnya. Dan nanti kalau tak sempat lagi habis kat sini, saya akan sambung lagi dalam perjalanan-perjalanan yang seterusnya. Tuan-tuan ya. Okey. Kalau ada apa-apa nak tanya, ada soalan yang saya tak perasan, tuan-tuan beritahu. Okey. Okey, seterusnya ini tentang sikit sebanyak tentang sejarah haji, tuan-tuan. Okey, kita tengok lagi. Apa lagi? Sambung lagi. Tentang cerita Hajar. Hajar mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala mohon rezeki. Hajar ni dia mengadu dengan Allah Taala dengan dia mohon rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita dah cerita tadi, rezeki ni Allah Taala bagi. Apa-apa pun rezeki ialah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni usaha sahaja. Contoh,
Untuk kita buat satu analogi yang kita mudah faham. Kita dapat rezeki gaji bulan-bulan, tuan-tuan, tapi gaji bulan-bulan tu tiap-tiap bulan kita punya peruntukan ataupun yang kita dapat berbeza. Ada masa kita dapat gaji sekian, awal-awal bulan lagi kereta dah buat hal. Road tax lah, tayar lah, ini rosak lah, aircon tak jalan lah, ini apa semua. Dah terbang duit gaji. Bayar itu, bayar sini. Dah tinggal sikit je. Itu yang kita dapat. Itu pun baru kita nak rasa sikit. Dah. Anak-anak pula nak keperluan dia. Nak masuk sekolah, nak apa semua. Dah. Termenung juga kita kan. Ha. Adanya masa-masa rezeki, Allah Ta'ala bagi rezeki melimpah ruah. Ni. Tadi kita dah beritahu dah, kalau kita nak murah rezeki, kita kena panjangkan silaturahim. Itu satu. Lepas tu antara satu lagi cara kita nak mohon murah rezeki, tuan-tuan, buat baik pada dua ibu bapa. Buat baik pada dua ibu bapa. Saya selalu sebut, tuan-tuan. Betul. Orang yang buat baik, menjaga kebajikan ibu ayah yang masih ada lagi di atas dunia ni, orang tu memang murah rezeki. Memang murah. Rezeki dia, kalau gaji dia tak besar pun, tapi rezeki dia berkat. Ada je laluan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Nampak? Jadi ini cerita Hajar mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia mohon rezeki dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian cerita Hajar berulang alik lari daripada Safa Marwah. Ini yang cerita kita buat sa'i nanti. Kita belum cerita sa'i nanti, tuan-tuan. Nanti orang tanya, pergi haji ni kita kena buat sa'i ke? Iyalah, nanti kita pergi buat sa'i juga. Pergi umrah, bagi umrah pun. Macam ni kita nak tahu sa'i haji, sa'i umrah? Nanti dulu. Kita dah ulang benda ni, khusus-khusus haji. Dah bertahun-tahun dah kita pergi kan. Ada yang faham, ada yang tak faham. Ada yang tak berapa nak faham juga. Jadi kita brainstorming, kita fokus ibadah kita ni satu-satu supaya kita dapat merasai nikmat. Bila setiap kali kita laksanakan ibadah ni, kita dapat kita hayati dia sebagai satu bekalan yang kita nak bawa untuk kehidupan kita yang seterusnya. Okey? Kemudian cerita pula keluar air zam-zam. Ni cerita air zam-zam, tuan-tuan. Air zam-zam tu nanti orang berebut nak bawa balik. Air zam-zam musim haji, musim haji, air zam-zam, tabung haji dah susunkan bagi jemaah-jemaah haji nak balik nanti sampai dekat KLIA, tabung haji akan buka kaunter. Dekat situ dia akan bagi satu orang 5 liter punya botol. Botol 5 liter tu dapat seorang satu. Tak boleh bawa air zam-zam daripada sana. Tak boleh. Tak dibenarkan. Kita nak gulung-gulung dia, nak selimut pakai kain ke, nak sorok dalam beg ke, nak apa benda ke. Kalau dia tahu, dia suruh keluar. Bawa keluar, tuan-tuan. Kalau dia tak tahu, lepaslah. Tapi kalau dia tahu, memang dia suruh bawa keluar. Takut-takut nanti, tuan-tuan, orang pudat-pudatkan air zam-zam botol-botol kecil dalam beg dia. Saat dia bawa beg tak bergerak sama dengan kita, tuan-tuan tahu. Beg tidak akan bergerak sama dengan kita. Beg bergerak bertolak awal. Daripada balik nanti, begnya akan dihantar keluar awal. 1 atau 2 hari sebelum kita sendiri bertolak. Tapi nanti beg tu sampai dekat KLIA, kita yang pergi pungut beg tu. Kalau waktu dia pergi ambil beg kita, dia scan ke, dia buka ke, dia dapati ada air pula dalam, dia koyakkan aja, habis terbarai air. Habis basah. Dah satu kerja lagi. Merosakkan barang-barang yang lain pula dalam beg. Jadi air zam-zam ni memang pada peraturannya tak boleh dibawa. Tak boleh dibawa lah. Waktu kita nak sampai dekat KLIA, itu nanti kita dapat seorang 5 liter. Kalau kita nak lebih macam mana? Kalau kita nak dapat lebih macam mana? Maka kalau kita nak dapat lebih, kita boleh beli kat sana, kita boleh courier terus sampai kat rumah. Belilah. 130 rial pun. Jadi kita bayar kat sana, nanti tahu-tahu nanti air itu dah sampai kat rumah. Untuk 5 liter juga. Okey. Kemudian dan sejarah haji juga umur Nabi Allah Ismail alaihissalam 13 tahun. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam datang ke Mekah. Umur Nabi Allah Ismail 13 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Mekah balik. Itu cerita Nabi Allah Ibrahim datang balik melihat
apa yang berlaku pada Nabi Allah Ismail bila dia besar. Okey, saya nak terus lagi tuan-tuan. Dah tahu dah sikit sejarah, saya tak payah fokus. Tuan-tuan Okey, sekarang ni dah pukul berapa ni? 10.59, pukul 11. Okey, sekarang kita nak pergi kepada pengertian haji dan umrah. Bila kita nak pergi Mekah, bila kita dapat tawaran haji, kita kena faham. Bila kita dapat tawaran haji, apa yang kita nak buat? Ialah kita nak buat ibadah haji dan kita nak buat ibadah umrah. Dua-dua tu kita nak buat. Bukan maknanya kita nak pergi haji ni, kita nak buat haji je. Umrah. Umrah nanti kita pergi lain kali waktu umrah. Bukan. Nanti kita akan fokus lagi tentang. Kita nak pergi ni, kita nak buat haji dan juga kita nak buat umrah. Sama ada kita buat ibadah haji dulu, umrah kemudian, atau kita buat umrah dulu, hajinya kemudian. Ataupun silat-silat akhir bulan. Kalau kita tak hati-hati, kita terpaksa buat haji dan umrah tu serentak. Itu nanti kita akan fokus kemudian. Tuan-tuan Okay. Haji ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram, yakni Kaabah di Mekah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Ini definisi haji. Betul Haji ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram, yakni Kaabah. Tak nampak ni. Itulah. Okey. Haji ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram, yakni Kaabah di Mekah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Ini cerita kita nak buat. Saya nak conting-conting sikit supaya kita rasa kelainan sikit tuan-tuan. Kita nak conting-conting sikit. Haji. Hari ni nak cerita bab haji. Lepas tu kita nak cerita bab umrah. Nampak kan? Okey. Kita dah tahu haji ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram, yang di Kaabah di Mekah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Okey, umrah pula ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram juga, Kaabah sama. Di Mekah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Jadi orang pergi umrah ni di luar pada musim haji. Di luar musim haji, orang pergi umrah. Ini yang kita dengar orang pergi bila? Umrah cuti sekolah, umrah bulan 12, umrah bulan Julai. Macam-macam lah. Tiap-tiap minggu tu ada orang kapal terbang jalan kan. Macam-macam orang pergi buat umrah. Tapi haji ialah pada masa-masa tertentu. Jadi kita sekarang ni tuan-tuan, puan-puan dan saya, Allah rezekikan untuk dapat mengerjakan ibadah haji dan kita terpaksa pergi pada masa-masa yang telah ditentukan. Ini yang tadi kita cerita tadi, kita berada pada kebanyakan jemaah UTAS berada pada KT 61B iaitu 1995 dan ada sikit lagi yang berada pada KT 86B iaitu pada 27 bulan ni, 27 bulan 5. Itu dia. Begitu juga dengan jemaah-jemaah yang lain, sama. Dia KT berapa yang tak puan tentukan, itulah dia perjalanan dia pada masa-masa yang tertentu. Okey, sekarang ni kita teruskan. Okey. Bila kita nak buat ibadah haji dan bila kita nak buat ibadah umrah, kita kena tahu rukun. Macam kita semayang juga. Tuan-tuan. Bila kita nak semayang, cara kita nak tahu kita punya semayang ni betul ke tak betul, sah ke tak sah, senang je. Ialah apabila kita menepati semua rukun, semua kita ikut rukun tu sampai habis, daripada nombor 1, nombor 2 sampai seterusnya, sampai 13, maka cukup semua, komplit, lengkap, maka solat kita sah. Tak ada langgar apa-apa, sah. Sama juga, haji dengan umrah pun sama. Okey, cerita rukun haji yang kita dah belajar dalam kursus asas haji, pertama, niat ihram haji. Yang pertama apa? Niat ihram haji. Ni, kan? Lepas tu, nombor 2 ialah wukuf di Arafah. Dalam haji, dalam ibadah haji ada nombor 2 rukunnya ialah wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf haji. Yang keempat ialah sa'i. Yang kelima, bergunting ataupun bercukur. Yang keenam ialah tertib pada kebanyakan rukun.
Ini ialah rukun haji. Satu lagi ialah rukun umrah. Niat ihram umrah, tawaf, sa'i, bergunting, tertib. Bila kita buat ibadah, tuan-tuan, bila kita cerita kita buat umrah, kita kena buat ini dulu. Ni. Yang ni, yang sebelah lagi, rukun haji jangan cerita. Buat umrah ni dulu. Iaitu apa kita nak buat? Niat ihram umrah, tawaf, sa'i, bergunting, tertib. Dah habis ibadah umrah kita. Bila kita buat rukun haji, maka barulah kita timbul ini. Niat ihram haji, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, bergunting, tertib pada kebanyakan rukun. Kalau kita perasan, rukun haji dengan rukun umrah ni, dia ada dua yang berbeza. Ni. Ini. Wukuf ni dengan ni. Tertib pada kebanyakan rukun. Ini yang berbeza yang pada umrah tak ada. Yang lain sama. Nampak? Maknanya kita kena lihat bahawa rukun haji ni dia ada tambahan. Tambahan apa? Wukuf di Arafah. Kalau orang pergi umrah, kalau pergi umrah ni dia tak ada. Dia tak ada apa? Dia tak ada wukuf. Yang keduanya, kalau orang pergi haji, tertib dia ialah tertib pada kebanyakan rukun. Tapi pada umrah ni dia tertib dia apa? Tertib dia tulis tertib saja. Ni tertib saja. Itu beza dia. Walau bagaimanapun, kita kena secara asasnya kita kena faham dulu. Okey, rukun haji ada 6. Niat ihram haji, wukuf, tawaf, sa'i, bergunting ataupun bercukur, bertahalul, kemudian tertib pada kebanyakan rukun. Ini 6 rukun haji. Rukun umrah ada 5. Niat ihram umrah, tawaf, sa'i, bergunting, tertib. Bila kita buat haji, maka kita fokus kepada 6 rukun ni sampai selesai. Bila kita buat umrah, kita fokus kepada 5 rukun ni sampai selesai. Kita tak boleh mixkan, tak boleh campurkan. Kejap buat umrah, kejap buat haji. Kejap buat haji, campur umrah. Kelang kabut, huru-hara jadi. Tak betul. Okey, kita fokus satu-satu, buat umrah sampai selesai. Daripada mula sampai habis. Satu sampai 5, selesai. Habis umrah. Keluar daripada ihram. Haji, kita mula niat haji, buat pergi wukuf. Lepas tu lagi rukun, kita buat tawaf, sa'i, gunting, tahallul, kemudian tertib pada banyak rukun. Habis, barulah kita selesai rukun haji. Kita kena memahami perjalanan ni. Nanti jemaah-jemaah utas saya akan tanya ni balik, ni satu-satu ni. Tiap-tiap pergerakan kita buat tu, nanti kita nak pastikan rukun tu kita sendiri rasa kita kena faham. Kita kena rasa bahawa nanti bila kita balik, dah selesai ibadah haji kita, balik, pergi haji hari tu macam mana cerita kalau orang tanya. Saya buat rukun haji satu-satu. Satu-satu kita boleh terangkan. Okay, niat ihram haji dekat mana, kita pergi wukuf ke Arafah, macam mana cerita, apa keadaan dia. Lepas tu kita seterusnya cerita rukun, kita pergi balik, nanti kita buat tawaf, sa'i waktu bila kita buat, bergunting, bertahlul kita dekat mana. Lepas tu tertib pada kebanyakan rukun tu apa cerita. Kita sendiri kita akan lalui. Bukan sekadar kita belajar secara retorik saja, sebagai ilmu ni saja, tapi kita lalui dia satu demi satu. Lalui dia satu demi satu. Okey. Ada apa-apa soalan yang saya tak perasan? Tolong beritahu Okey. Okey, seterusnya saya padam balik. Saya nak pergi. Ada apa tuan-tuan nak tanya? Ada masalah? Kita bagi ruang. Ini kita cerita sebagai adik keluarga sama-sama, tuan-tuan. Kita nak tengok apa yang kita boleh susun perjalanan haji. Kita nak faham rukun haji, rukun umrah. Okey. Wajib haji, wajib umrah. Cerita haji ini, dia ada rukun, dia ada wajib. Cerita umrah, dia ada rukun, dia ada wajib. Tadi kita dah cerita rukun. Ini kita cerita wajib pula. Okey, cerita wajib haji. Wajib haji ada 6. Wajib haji ada 6. Niat ihram di miqat. Larangan ihram. Bermalam mabit di Muzdalifah. Melontar Jamratul Kubra pada 10 Zulhijjah. Bermalam mabit di Mina 11, 12, 13 Zulhijjah.
melontar ke tiga-tiga jamrah pada 11, 12, 13 Zulhijjah. Wajib umrah ada dua, niat di miqat dan juga larangan ihram. Kalau tuan-tuan perasan, ini dua ni sama. Nampak? Ini dua ni sama. Tambahan ni 4 dia. Ha, tambah 4 dia pada wajib haji. Saya nak tanya satu soalan cepumas. Wajib dengan rukun ni, kita kena hafal dulu ke? Hafal betul-betul. Tiap-tiap malam baca. Sebelum kita pergi haji. Kita kena hafal satu-satu sama macam ni. Perlu ke kita hafal-hafal ni semua, tuan-tuan? Jawapan dia tak perlu. Kita tak hafal pun tak apa, makcik. Jangan duk risau. Ada orang risau, saya tak boleh pergi haji lagi, Ustaz. Pasal apa makcik tak boleh pergi haji lagi? Sekarang dapat giliran. Saya belum sempat hafal lagi ni. Rukunnya macam mana? Wajibnya macam mana? Tak payah hafal lah, makcik. Tak payah hafal. Jadi, walaupun tak payah hafal, kita tahu dia punya susunan tu memadai. Dah okey dah. Rukun dengan wajib ni sebagai panduan. Bila kita nak buat ibadah haji dan bila kita nak buat ibadah umrah, adalah undang-undang ataupun garis panduan yang menentukan apa? Yang menentukan apa? Yang nak menentukan kita punya ibadah tu tepat. Itu dia, rahsia dia. Jadi itu sebab kita belajar setiap kali khusus asas haji, cerita rukun, cerita wajib, cerita rukun umrah, wajib umrah, rukun haji, wajib haji. Tak payah hafal, tapi kita akan tahu dia punya susunan dia. Nanti kita bila melaksanakan ibadah haji tu, kita akan susun balik satu-satu. Tapi ini cerita wajib. Ini perbezaan antara wajib dan haji dan umrah ni. Kalau orang tanyalah kita, apa bezanya haji dan umrah ni? Ada dua je yang sama, lagi 4 ni tak ada pada umrah. Ni 4 ni. 1, 2, 3, 4 ni. 4 ni tak ada pada umrah. Dia ada pada wajib haji saja. Okey? Lagi, sudah jelaskan. Rukun, wajib, semua kita dah tahu. Jadi kita nak pergi kepada seterusnya. Kita nak cerita tentang perjalanan kita ni. Seterusnya, kita masuk pada peringkat yang awal. Inilah cerita tentang falsafah. Kemudian kita cerita bab ini yang cerita sejarah dan juga rukun haji, rukun umrah. Okey, hari ini kita yang pertama ni kita fokus tadi pada falsafah. Lepas tu yang keduanya kita fokuskan pula kepada sejarah. Dia kunci. Yang ketiganya kita tengok tentang rukun dan wajib haji. Okay. Ada apa-apa tuan-tuan nak tanya? Ada apa-apa persoalan? Tak ada persoalan, saya nak teruskan lagi untuk perjalanan kita seterusnya. Okey. Kita nak tengok pengertian rukun dan wajib haji. Rukun haji pekerjaan yang mesti. Ni saya tandakan kat sini mesti. Kita tengok ni, mesti dilakukan oleh jemaah haji ketika mengerjakan haji. Mesti buat. Jika tak buat, haji seorang tidak sah. Ni tengok ni. Mesti, kalau tak buat, tak sah. Itu sebab kita kena tahu rukun haji. Rukun haji tadi saya cakap ada 6 kan? Jadi rukun haji tu kita akan buat. Bila melaksanakan ibadah haji tu, buat dia satu demi satu. Ikut sekuen dia. Ikut ketentuan dia. Kalau kita tertinggal satu rukun, jawapan dia tak dapatlah kita punya haji. Sebab dari segi pengertian ni kata, mesti dilakukan oleh jemaah haji ketika mengerjakan haji. Jika tak ditunaikan, haji seseorang tidak sah dan tidak sempurna, tergantung dan masih tertakluk dengan larangan ihram. Ni satu. Rukun haji. Wajib haji pula. Pekerjaan yang wajib dilakukan ketika, ni wajib wajib ni dilakukan ketika mengerjakan haji. Jika tidak mengerjakan salah satu daripadanya, haji tersebut tetap sah. Ni. Kalau tertinggal wajib ni tak apa. Haji dia dapat lagi. Tapi dikenakan dan menurut syarat-syaratnya dan menanggung dosa jika meninggalkan perkara tersebut dengan sengaja. Kalau tinggal wajib haji,
hajinya dapat juga, sah juga, tapi dia ada ni, dam. Tapi kalau tinggal rukun, dia langsung tak dapat. Kalau dia tertinggal rukun, jawapan dia tak sah. Tak dapat haji. Penat dia pergi haji. Itu sebab bila kita nak pergi haji ni, kita susun sekemas-kemasnya. Kita susun sekemas-kemasnya perjalanan haji kita ni. Rukunnya, wajibnya buat satu-satu. Dan bagi jemaah-jemaah semua, kita akan buat secara berkumpulan. Bukan sendiri-sendiri buat, tak. Kita akan buat berkumpulan. Saya akan monitor tiap-tiap jemaah haji utas ni. Satu demi satu. Kena ikut kelas hari-hari. Ni dah mula dah kelas kita ni. Kena ikut macam tu. Satu sampai habis. Supaya semua jemaah-jemaah dapat melaksanakan ibadah satu. Yang kedua, dia faham dan juga dia rasa seronok dan dia rasa suka bila dia melaksanakan rukun dan wajib haji tadi dengan dalam keadaan dia faham. Dia bukan cerita haji ni main ikut orang, ikut ustaz sana, ikut ustaz sini, ikut mana, ikut sana. Tak ada. Kena faham. Nak faham tu, kena duduklah kelas ni. Kena tahan. Kena duduk kelas, kena cerita, brainstorming. Ulang, fokus. Cari jalan macam mana kita nak buat. Kita rancang sebaiknya. Dan rancang elok, tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Okey, tuan-tuan? Dah. Rukun haji dan juga wajib haji. Maknanya rukun haji, pekerjaan yang mesti dilakukan oleh jemaah ketika mengerjakan haji. Jika tidak ditunaikan, maka tak sah haji. Tapi kalau wajib haji, wajib mesti juga buat. Tak boleh saja-saja kita tinggal. Tak boleh. Wajib buat, tapi kalau kita tinggal, tertinggal lah. Tak boleh nak elak. Tertinggal wajib haji, haji tetap dapat. Tapi dia kena bayar dam. Ada dam sebagai ibadah tambahan. Okey, tuan-tuan? Ada apa-apa lagi tuan-tuan nak tanya? Ada apa-apa persoalan? Atau ada apa-apa yang tidak jelas? Okey. Saya pergi seterusnya, tuan-tuan. Padam ni balik. Sebab ini sebenarnya kita telah pun lalui dalam kursus asas haji kita. Hari ini kita brainstorming sebagai satu perjalanan asas yang kita nak tahu rukun, wajib dan sebagainya. Nanti kita akan ulang dan kita akan tengok macam mana dari kefahaman kita dan kita punya pelaksanaan tu kita susun dengan sebaiknya. Okay. Mana suara ni? Siapa punya suara? Okay. Unmute. Mute. Suara. Ya, ni suasana hari raya ni memang macam tu, tuan-tuan. Hari raya ni, jadi kita ni dalam suasana hari raya lagi. Masing-masing apa pening boleh buat? Tak ada, memang tak ingat. Memang tak boleh. Suara. Orang yang tak bagi tak apa. Orang tak bagi untung. Orang yang tak dapat. Okey, sekejap saya cuba mute. Buka mic. Mana? Boleh chat. Okey. Matlamat ibadah haji. Kita cerita. Matlamat ibadah haji secara umumnya kita buat tauhid kita, akidah kita, kita bekerja, belajar, berniaga nak hablum minan nas, kemudian hablum minallah ni puasa, zakat, haji. Kan? Dari segi ibadah, dari segi akhlak kita ni, kita nak jadi berpindah kepada apa? Berpindah berpindah masuk ke syurga. Tadi saya tak cerita habis kan, alam kita ni ada 5 kan. Bermula pada alam roh, berpindah kepada alam rahim, berpindah kepada alam yang ketiga, alam dunia kita ni. Kemudian dah cukup masa ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala kita berada di alam dunia ni tak tahu berapa tahun, kita akan berpindah kepada alam yang keempat, iaitu alam barzakh. Alam barzakh ni apa? Alam barzakh ni alam kubur. Orang Melayu panggil alam kubur. Alam kubur ni, alamnya tak sama dengan kita. Kita tidak boleh berhubung dengan orang dalam kubur tu. Orang dalam kubur tu pun tak boleh berhubung dengan kita.
kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia pun tak boleh beritahu kita macam mana keadaan dekat kubur. Kita pun tak boleh nak rasa. Kita nak tanya pun tak boleh. Macam tu tuan-tuan jadi alam barzakh sehinggalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala tentukan berapa lama kita akan pindah pada alam akhirat. Alam akhirat nanti dia pecah dia dua saja, sama ada kita nak pergi jannah ni, syurga ataupun pergi neraka. Jadi kita dalam laluan kita nak kembali kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jadi individu yang soleh, musleh, menjadi kebaikan kepada diri kita, kepada masyarakat dan kepada negara kita. Macam tu tuan-tuan. Oleh sebab tu tuan-tuan, kita kena selalu apa? Kita kena selalu berusaha untuk menjadi individu yang baik, memberi manfaat kepada semua orang. Macam tu Okey. Lagi seterusnya. Okey. Ni cerita amali lah nanti tuan-tuan. Kita nak cerita memakai ihram, talbiyah, tawaf, sa'i, amal syair, saya terus Okey, cara-cara mengerjakan ibadah haji dan umrah. Barulah masuk kita punya ni. Sekarang ni dah pukul 11.20. Tadi kita mula pukul 10 suku kan? 10 suku macam tu. Ni dah pukul 11.20. Nanti kita cuba extra kan lah. Saya janji hari tu apa? Dalam sejam setengah macam tu kan? Kita punya kelas supaya kita tidak rasa boring ataupun apa. Tapi kita akan keep buatkan dia setiap minggu insyaAllah selagi ada ruang untuk kita ni lah. Untuk kita penuhkan proses pembelajaran. Okey. Sekarang ni kita dalam kandungan perjalanan ibadah haji ni, kita nak tahu tentang apa? Kita nak tahu tentang haji tamattu', haji ifrad, haji kiran. Haji ni, cara melaksanakan haji, kita ada 3 ni saja. Sama ada kita buat haji tamattu' atau kita buat haji ifrad ataupun kita buat haji kiran. Kalau saya tanya, siapa yang tentukan kita punya penerbangan, kita punya haji ni, kita nak buat yang tamattu' ke, kita nak buat ifrad ke, kita nak buat kiran? Siapa yang nak menentukan ni? Contohnya, kalau tuan-tuan, puan-puan nak pergi haji ni, kan, nak jalan, siapa yang tentukan tuan-tuan? Nak buat haji tamattu' ke, nak buat haji ifrad ke, nak buat haji kiran? Orang tabung haji tak ada pun beritahu kita, kita nak buat haji apa? Macam mana sekarang ni? Siapa yang nak tentukan? Siapa yang nak tentukan? Jawapannya ialah diri kita sendiri. Kita yang tentukan sama ada kita nak buat haji secara tamattu' atau kita nak buat haji secara ifrad ataupun kita nak buat kiran. Kiran ni orang-orang yang tertentu saja buat. Jadi kalau kita keluarkan dia, kita tak nak kiran ni, kita ada 2 pilihan saja. Sama ada tamattu' ataupun ifrad. Setiap jemaah-jemaah utas, nanti saya nak banci, nak tahu tiap-tiap orang, berapa orang yang buat haji tamattu' dan berapa orang yang nak buat haji ifrad. Saya nak monitor tiap-tiap orang supaya perjalanan haji tamattu' dia kemas dan haji ifrad dia pun kemas. Kita akan tahu. Kita akan susun elok-elok tuan-tuan. Itulah. Bila kita bersama-sama dengan kawan-kawan, ni kawan-kawan boleh nasihatkan kita apa yang keperluan kita buat. Okey. Lepas tu kita nak cerita juga tentang tata cara pelaksanaan haji tamattu'. Haji tamattu' ni, tuan-tuan, kalau saya tanya, haji tamattu' tu macam mana, Mak Ji? Macam mana kita nak cerita haji tamattu'? Haji tamattu' tu apa yang kita nak buat? Hari tu pergi tabung haji, dia tak ada pula cakap haji apa yang kita nak buat. Memanglah orang tabung haji tu tak beritahu. Dia terpulang pada kita. Kita nak buat haji tamattu' pun boleh. Kita nak buat haji ifrad pun boleh. Atas kita. Tetapi, kebiasaannya, kita akan mengambil kira tarikh penerbangan kita. Sebab, daripada tarikh penerbangan itu akan menentukan kita berapa hari kita nak sampai hari wukuf. Dia ada hubung kaitnya dengan orang yang buat haji ifrad. Sebab orang yang buat haji ifrad nanti, dia akan lama dalam ihram. Dia akan lama dalam ihram sampai nanti dia pergi wukuf Arafah, Muzdalifah, masuk Mina, nanti lepas melontar baru dia boleh buka balik dia punya ihram. Itu sebab kita kena susun elok-elok. Kebanyakan jemaah-jemaah
akan mengambil haji tamattu'. Kebanyakan. Tetapi ada jemaah-jemaah yang berminat untuk laksanakan haji secara ifrad. Haji tamattu' dia kena dam. Haji ifrad tak kena dam. Haji kiran dia kena dam. Okey. Orang kalau buat haji ifrad, dia tak payahlah nak kena dam. Dia tak adalah payah dam. Oh, jadi kalau orang yang tabung haji buka dekat tijari kita, dia buka dekat tijari tu. Macam mana cerita tu? Orang tu nak bayar haji, semua haji kena bayar dam ke? Tidak semua haji bayar dam. Haji tamattu' dengan haji kiran ni kenalah bayar dam. Tapi haji ifrad ni tak payah. Haji ifrad tak payah. Itu kelebihan haji ifrad, dia tak kena dam. Jadi kalau tuan-tuan yang rasa tak naklah bayar dam ni, dam pun RM850 tau. Sekarang. Tahun lepas 700 lebih. Tahun ni dah 850. Tengok kos dia, nampak? 850 orang nak buat bayar dam. Bayar dam ikut tijari tu RM850. Satu orang. Kalau dua orang, suami isteri, kalilah dua. Macam tu cerita. Jadi kalau orang tu buat haji ifrad, dia tak ada kena dam. Dia tak kena tu RM850. Dia tak ada. Dam ifrad tu tak ada. Tapi dia kalau buat haji tamattu', maka dia kena bersedialah bayar dam. Itu beza dia. Jadi hari ni nanti kita selepas ni kita akan fokus satu-satu macam mana buat haji tamattu', haji ifrad, macam mana haji kiran. Okey. Lepas tu kita nak tengok juga aliran pelaksanaan umrah. Macam mana kita nak buat umrah. Umrah ni ada orang yang nak buat tiap-tiap tahun. Banyak kali ada orang nak buat umrah tiap-tiap tahun. Tetapi kita kena ingat, tak semua orang pergi umrah ni tiap-tiap tahun. Ada orang umrah ni, ada jemaah yang kali ni dapat haji ni ialah haji dan umrah dia kali pertama. Haji dan umrah dia kali pertama. Inilah haji dia kali pertama, inilah umrah dia kali pertama. Inilah perjalanan dia pergi Mekah. Sebelum ni dia tak dapat peluang. Jadi kita akan cerita balik macam mana nak buat laksanakan umrah. Kemudian amalan yang wajar dan sunat sebelum, semasa dan selepas niat ihram, apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Apa kita fokus? Kita lebih spesifik lagi. Apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Lepas tu kita tengoklah aliran pelaksanaan haji, rukun dan wajib haji. Kita ulang balik. Miqat zamani dan makani untuk berniat ihram haji. Kat mana kita nak niat, mana sempadan dia, sebelum sampai mana. Lepas tu kita cerita 13 rakaat ihram. Lepas tu kita nak cerita wukuf di Arafah ni apa kita buat, apa keadaan, macam mana. Kemudian kita nak cerita tentang mabit di Muzdalifah ni macam mana, apa cerita. Kemudian kita nak cerita tentang apa? Melontar Jamratul Kubra. Apa keadaan dia? Apa benda kita nak buat? Berapa banyak batu kita nak baling? Lepas tu kita nak cerita tawaf dan sa'i. Dan kita nak cerita tawaf wada'. Ini antara kandungan dalam selepas ni, bila kita cerita tentang apa? Bila kita cerita tentang perjalanan ibadah haji. Benda-benda ni akan timbul semula, tuan-tuan. Okey. Harap tuan-tuan dan puan-puan dapat satu idea lah. InsyaAllah untuk kita ni. Okey. Macam mana yang saya dah beritahu tadi, baru kita nak fokus tentang 3 jenis haji yang kita nak buat. Jadi dalam kepala kita sekarang ni, mesti ada satu laluan atau ketetapan. Sama ada kita nak buat haji ni ialah haji tamattu' atau haji ifrad atau haji kiran. Tadi saya dah beritahu dah, kita yang tentukan sendiri. Nanti jangan sampai kita pergi tanya orang tabung haji tu lah, tuan, saya nak buat haji apa? Alamak, berat. Kalau macam tu memang kita tak faham jawapan ni. Tak payah kita nak tanya orang. Kita yang tentukan. Kebiasaannya, kita kalau pergi suami isteri, kita pakat sama-sama dengan suami isteri. Kalau suami haji tamattu', isteri haji tamattu'. Kalau suami buat haji ifrad, isteri pun buat haji ifrad. Supaya senang. Pergerakan tu jadi senang. Dan rancang sama-sama. Jangan buat suami dia lain, isteri dia lain.
Suami buat tamattu', isteri buat ifrat. Nanti akan timbul masalah, tuan-tuan. Sebab kita pergi bersama. Kecuali kalau kita pergi seorang. Kalau kita pergi seorang, okey, kita boleh decide. Kalau kita pergi seorang, kita pergi decide. Ni kita akan fokus macam mana cerita haji tamattu', macam mana kita nak buat haji ifrat. Dalam masa yang sama, kita cerita juga haji kiran. Bagaimana keadaan haji kiran, tuan-tuan. Okey. Ada tak soalan yang saya tak perasan, tuan-tuan? Timbul? Tolong beritahu. Okey. Dah. 3 ni kita tentukan. Tamattu', ifrat atau kiran. Kebiasaannya, kiran ni, tuan-tuan, yang ni ialah kes-kes tertentu. Kita keluarkan kiran. Dia akan jadi, orang buat haji kiran ni ialah kes-kes yang tertentu saja. Contohnya, orang tu sakit, masuk hospital. Dia memang tak boleh fit untuk buat satu-satu. Haji dia, umrah dia, dia buat haji kiran. Itu satu. Ataupun orang yang ada bisnes yang besar-besar ni, dia nak balik cepat. Dia tak ada masa dah dia nak pergi buat umrah lagi. Umrah tak sempat lagi dah. Dia datang buat haji balik. Itu haji kiran. Jadi kes-kes yang tertentu saja. Tapi bagi kita, tuan-tuan, yang realitinya kita ni, kita akan terpecah kepada ni je. Ni ataupun ni. Dua. Mana satu pilihan kita? Bincang dengan suami isteri. Kita nak buat haji tamattu' atau kita nak buat haji ifrat? Kalau tak nak kena bayar dam, buat haji ifrat ni. Tapi haji ifrat, nanti kita cerita macam mana. Dia punya larangan ihram dia lama. Haji tamattu', kita kena bayar dam. Ni, bayar dam. Okey? Dah, clear? Okey, jadi kita ada 2 pilihan saja, tuan-tuan. Iaitu apa? Sama ada haji tamattu' ni ataupun haji ifrat. Okey, Inilah laluan yang kita nak pergi. Jadi jemaah-jemaah utas, saya nak bagi tahu kita 2 pilihan, sama ada haji tamattu' ataupun haji ifrat. 2 pilihan yang kita nak pergi. Okey? Kita dah tahu dah tarikh penerbangan kita. Daripada situ kita akan ambil keputusan. Tuan-tuan tengok saya buat secara rambang, tuan-tuan Penerbangan utas. Penerbangan utas ialah berapa bulan? 19 bulan 5 kan? KT 61 19 bulan 5. Cuba tuan-tuan kira berapa hari. Hari wukuf bila? Wukuf. Wukuf ialah bulan 6. Bulan 6 wukuf. Tengok nanti sekejap. Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Mana 9 Zulhijjah? Kalau ikut kalender kita, 9 Zulhijjah tu 6 hari bulan. Tapi kalau ikut kalender Arab, 9 Zulhijjah tu akan jatuh pada 5 hari bulan. 9 Zulhijjah tu pada 5 hari bulan. Tuan-tuan kena baca. Pada 5 hari bulan, ialah 9 Zulhijjah, kita sudah berada di Arafah. Kita keluar, ialah 4 hari bulan. 4 hari bulan 6. Bagi orang yang tak melaksanakan tarwiyah ni, saya cerita ni ni tak ada cerita masuk tarwiyah ke benda ni, tak ada tau. Jangan confuse. Ini cerita perjalanan orang pergi Arafah pada 9 Zulhijjah, keluarnya 4 hari bulan. Okey? Cuba kira berapa hari. Kira. Kita punya penerbangan 19 hari bulan. Daripada 19 tu dah kira hari kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lepas tu masuk bulan 6. Masuk bulan 6 kan? 14, 15, 16, 17. 17 hari. Nak sampai kepada 5 hari bulan tu 18 hari. Tapi kita keluar 17 hari. Orang yang buat haji ifrat ni, dia niat daripada awal, waktu 19 hari bulan, ada lagi 17 hari dia punya kekangan. Dia kekal dengan larangan ihram dia. Tak boleh itu, tak boleh ini, ikut larangan ihram 13 perkara. Itu nanti kita cerita satu-satu. Itulah dia punya kekangan haji ifrat.
Itu sebab tadi saya beritahu, suami isteri dia pakat buat sama-sama. Jangan suami buat tamattu', isteri buat ifrat. Nanti bermasalah. Buat sama-sama. Kalau nak buat ifrat, buat suami ifrat, isteri pun buat ifrat. Buat haji ifrat ni artinya dia niat haji terus waktu dia datang. Sebelum lepas miqat tu dia niat haji. Tu cerita dia. Kalau buat haji tamattu', dia kena bayar dam, dia kena buat umrah. Waktu dia datang dia niat umrah. Itulah haji tamattu'. Nanti musim haji 8 Zulhijjah dia keluar, dia niat haji dekat rumah. Dekat rumah pula, dekat hotel. Macam tu cerita dia, tuan-tuan. Okey, kita nak pergi kepada seterusnya. Jadi ada berapa hari? Ada 17 hari orang buat haji ifrat ni kena jaga larangan ihram dia daripada mula datang sampai nak pergi wukuf tu 17 hari. Campur lagi dia nak pergi ke Arafah, Muzdalifah, Mina, lepas melontar, dah berapa hari dah tu, tuan-tuan. Itulah dia punya kekangan orang yang berada dalam haji ifrat. Okey. Orang yang terbang dalam KT 86B, dia 27.5. Cuba saya tengok 27.5. Dia 27.5 ada berapa hari? Saya kira Satu, daripada 27 tu dia ada sehari. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 6, 7, 8, 9 hari. Orang yang pergi pada KT 86B, dia ada 9 hari. 9 hari tu apa? Nak sampai pada hari dia nak keluar pergi Arafah. Orang yang, jemaah-jemaah yang berada pada KT 86B, lebih berpeluang untuk buat haji ifrat. Kalau orang tanya, kita ni, kita nak buat haji ifrat ke haji tamattu'? Kita tak tahu lagi lah macam mana nak buat haji ifrat. Suka hatilah kita nak buat haji apa. Kalau haji tamattu', kita tidaklah terlalu lama dalam larangan ihram kita. Tapi kita kena bayar dam. Kalau haji ifrat, kita lama sikit. Orang yang KT 80, jemaah yang berada dalam KT 86B, dia ada berapa hari tadi? 8 hari kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari. 9 hari dia nak sampai hari keluar. Hari keluar ke mana? Hari keluar pergi Arafah. Macam tu, tuan-tuan. Boleh faham tak? Jadi, poin dia, tuan-tuan kena pastikan pakat sama-sama, tentukan haji tamattu' atau haji ifrat yang tuan-tuan nak pergi. Haji kiran ni, bolehlah kita katakan laluan dia ada, tapi kita kalau boleh, kita nak elak daripada haji kiran. Bukan tak bagus, boleh buat haji kiran ni. Tapi kalau kita ada pilihan, kita biasa buat dua ni je, haji tamattu' ataupun haji ifrat. Okey, tuan-tuan, pakat sama-sama dengan suami isteri. Bukan kita pergi tanya orang tabung haji tau. Kita sendiri dah tentu dah. Bila kita nak tentukan, sekarang kita dah tahu dah jadual penerbangan, sekaranglah kita boleh pakat sama-sama. Susun. Nanti saya akan monitor berapa orang nak buat haji tamattu' ni, berapa orang yang buat haji ifrat ni. Saya akan tahu berapa orang yang nak buat haji ifrat, nak tengok dia punya perjalanan dia, supaya orang haji ifrat ni dia ada larangan ihram yang kekal. Orang haji tamattu' ni bila dia dah habis dah dia punya umrah, maka dia apa? Dia dah macam biasa, dia macam duduk kat rumah dah. Dia boleh pakai baju apa? Baju Melayu, baju jubah apa semua dah okey, dah sampailah hari wukuf. Okey. Saya nak pergi seterusnya. Tengok ni. Baru kita nak terangkan. Ni aku berapa dah, tuan-tuan? 11.38 dah. Okey. Ringkasan haji. Inilah cerita hari ini. Kita rasa kita nak fokus sampai pecahan ni dulu. Lepas tu, minggu depan nanti kita akan fokus pula satu-satu. Okey, cara-cara mengerjakan haji. Sekarang kita cerita tentang apa? Tentang cara nak buat haji tamattu'. Haji tamattu' kena dam. Tengok ni. Kena dam, nampak? Dia kena dam dengan syarat-syaratnya. Mengerjakan umrah dahulu dalam bulan-bulan haji. Kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Maknanya dia buat umrah, lepas tu baru dia buat haji. Kalau haji ifrat ni, dia buat haji dulu.
Lepas tu baru dia buat umrah. Mengerjakan haji dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan umrah setelah selesai amalan haji. Kita tinggalkan haji kiran dulu. Okey. Bila kita pergi nanti 19 hari bulan, kita dah kena tentu dah. Jangan nanti sampai naik kapal terbang nanti baru kita nak fikir. Kejap haji ifrat, kejap tamatuk. Kita buat ifrat lah, ifrat tak jadi lah. Tamatuk lah. Tak boleh. Kita kena firm daripada sekarang. Daripada sekarang lah kita dah set dah. Kita buat haji ifrat. Kita buat haji tamatuk. Orang buat haji tamatuk artinya dia niat umrah dulu ni. Umrah ni. Kalau orang buat haji ifrat dia niat haji. Waktu bila dia nak niat, nanti kita cerita, ialah sebelum dia melepasi miqat. Okey, kita fokus nanti penerbangan kita nanti, tuan-tuan, masuk ke Mekah. Kapal terbang turun di Jeddah, nanti masuk ke Mekah. Maka kita kena niat sebelum mana, bagi jemaah-jemaah utas ni, dua-dua KT, sama ada KT 86B ataupun KT 61B, maka dia mesti niat, melafazkan niat, dan dia niat dalam hati dia, sama ada dia nak buat haji ataupun umrah, sebelum dia melepasi miqat di Karnul Manazil atas kapal terbang nanti. Kalau dia nak buat haji tamattu', dia niat umrah. Kalau dia nak buat haji ifrat, dia niat haji. Waktu sebelum melepasi miqat Karnul Manazil. Okey, tuan-tuan. Boleh jelas? Itu sebab kita kena tentukan awal-awal. Kita nak buat tamattu' ke kita nak buat ifrat? Kalau kita nak buat ifrat, kita go on ifrat. Dan orang ifrat tadi saya dah beritahu lebih mudah bagi orang yang KT 86B sebab dia ada 9 hari. Tapi orang yang KT 61B, jemaah yang KT 61B, dia ada 18 hari untuk sampai hari wukuf, untuk bergerak keluar, tambah lagi sehari 2 hari lagi untuk dia baru dia boleh keluar daripada ihram dia. Itu kalau dia KT 61B. Boleh nampak tuan-tuan? Dia punya kesukaran dia mesti jelas daripada awal. Nanti atas kapal terbang, jangan lagi duk fikir orang sebelah lagi punya niat. Nanti orang sebelah kita pergi tanya dia, Pak Haji niat apa tadi? Umrah ke? Ustaz cakap niat haji. Orang niat haji ialah orang yang buat haji ifrad. Biarkanlah dia. Jangan kita confuse. Dia niat umrah lah. Kita niat haji. Macam mana cerita? Dia niat umrah sebab dia nak buat haji tamattu'. Dia nak selesaikan umrah dia dulu. Itu sebab kita kena fokus. Tak boleh defend sibuk-sibuk dengan orang kiri kanan depan belakang. Habis kita pergi tanya dia niat haji umrah ke haji ke. Pedulikan dia. Kita kena fokus awal-awal lagi. Jadi jemaah-jemaah utas saya pesan awal-awal. Daripada awal tentukan nak haji tamattu' atau haji ifrad. Orang buat haji tamattu', dia kena dam, lepas tu dia niat umrah sebelum dia lepas miqat. Dalam konteks kita, perjalanan sebelum melepasi Karnul Manazil atas kapal terbang. Dia mesti niat umrah. Nanti jangan cerita dengan saya nanti, jemaah-jemaah utas, saya tak ada orang beritahu pun. Niat. Memang berat. Kalau macam tu, dia tak ikut kelas dan juga tak mengambil berat tentang rukun dan juga wajib haji. Benda ni akan kita selalu ulang dan kita akan fokus satu demi satu, tapi kita takut dalam keadaan perjalanan ni orang ramai, lepas tu kita tak boleh nak terlalu bergantung dengan ustaz. Tak boleh, ustaz ni pun entah mana pergi dah. Tu masalah juga. Sebab tu kita kena ada kita punya kefahaman dan kita punya pendirian sendiri, jelas. Waktu bila kita nak buat, dekat mana kita nak buat, dekat mana kita nak niat. Kita nak niat haji atau kita nak niat umrah. Macam tu. Okey, tuan-tuan. Ada apa-apa lagi? Ada apa-apa lagi tak yang saya tertinggal? Okey, itu cerita niat haji tamattu' dan juga haji ifrad. Dah pukul 11.45, saya nak menghampiri, rasa cukup tuan-tuan dekat ni. Nanti, tapi sikit lagi saya nak terangkan haji kiran pula. Sementara nanti minggu depan, kita akan sambung pula fokus satu-satu. Macam mana kita nak buat haji tamattu', macam mana kita nak buat haji ifrad. Sekarang kita secara ringkas saja.
Tadi kita dah beritahu apa? Haji ni terpecah kepada tiga pelaksanaan, haji tamattu', haji ifrad ataupun haji kiran. Sekarang ni kita dah fokus haji tamattu', haji ifrad dan juga haji kiran. Maka minggu depan nanti tunggu tepat pukul 10 pagi. Kena tunggu cikgu datang. Tunggu sharp. Kalau ada apa-apa hal, mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita lah tuan-tuan. Kalau tak ada apa-apa hal, insyaAllah kita akan bermula jam 10. Bagi masa sikit kawan-kawan kita menguruskan urusan-urusan keluarga, supaya sama-sama dapat masuk lah. Lepas tu kita akan masih buka lagi dalam Facebook live saya. Kalau ada jemaah-jemaah yang nak mengambil sikit sebanyak manfaat daripada pertemuan kita ni tuan-tuan, tafadhal. Mudah-mudahan ada kebaikan dan keberkatan kita semua tuan-tuan. Okey, hari ini saya nak catatkan, kita juga ambil kira tentang haji tamattu', lepas tu haji ifrad dan juga haji kiran. Okey, sikit saya nak terangkan haji kiran sebelum kita berakhir tuan-tuan. Haji kiran. Haji kiran ni dia tengok tuan-tuan nampak tak bawah ni? Dia ada berapa? Ni satu, ni satu. Apa beza? Yang ini dikenakan dam dengan syarat-syaratnya. Tadi kan saya dah kata, kalau orang tanya kita, haji kiran ni kena dam ke tidak? Jawapan dia kena. Dam haji kiran. Haji tamattu' kena dam ke tidak? Jawapan dia kena. Dam haji tamattu'. Haji ifrad ni kena dam ke tidak? Jawapan dia tidak. Orang buat haji ifrad, dia tidak kena dam. Tak payah dam. Tak payahlah bayar dam dekat tijari tu, tak payah. Kalau dia buat haji ifrad. Tapi dia kena lama dalam larangan ihram. Itu yang menyebabkan kebanyakan jemaah akan mengambil haji secara tamattu'. Lebih kurang 98% lah macam tu. Daripada 100%, 98% orang akan mengambil haji tamattu'. Sebab haji tamattu' ni yang paling ringan sekali. Dia tidak berada dalam larangan ihram yang lama. Uncle Petronas tau. Main. Suara, mute. Foto-foto Mute lah kan ni. telefon, siapa punya ni? Orang punya semua. Okey, saya cerita sekali Haji tamattu' dia kena dam. Haji ifrad dia tak kena dam. Haji kiran dia kena dam. Okey. Haji kiran ni saya ambil yang belah sini. Dia berniat mengerjakan haji dan umrah serentak. Ni daripada awal lagi dia buat haji dan umrah dia serentak. Dia niat haji dan umrah sekali jalan dalam bulan haji, maka dia jadi haji kiran. Maka kalau orang nak buat haji kiran, contoh tuan-tuan, orang nak buat haji kiran atas kapal terbang, orang lain buat haji tamattu', dia niat umrah. Orang buat haji ifrad, dia niat haji. Tiba-tiba ada satu orang ni dia buat, saya nak buat haji dan umrah serentak. Dia jadi haji kiran. Kena faham tu. Itu sebab bila kita naik kapal terbang atau kita masuk Madinah dulu, kita nak berniat sebelum miqat, kita tak boleh lagi dah confused tau. Kejap, kita nak buat haji lah, tak edit. Tak edit lah, kita buat umrah lah. Sekejap haji, sekejap umrah. Sekejap haji, sekejap umrah. Tak boleh, nanti dia akan masuk jadi haji kiran. Itu sebab kita kena firm dulu. Awal-awal lagi, saya nak buat haji ifrad. Full stop. Tahu titik. Dah. Apa berlaku pun, kita nak buat haji ifrad. Dan kita fokus perjalanan haji ifrad kita satu demi satu. Bukan tak boleh buat haji ifrad ni. Sebaik-baik dalam mazhab Syafi'i, ibadah yang perjalanan haji ni, antara ketiga-tiga ni, yang paling nombor satu ranking dia. Ifrad. Ni. Ifrad ni nombor satu. Ni. Tapi haji ifrad ni, dia lama dalam larangan ihram dia. Itu saja masalah dia. Jadi kalau dalam penerbangan kita, KT86 ni lebih berpeluang. Kalau KT61 dia ada 18 hari. 18 hari. Nak kena buat haji ifrad dia 18 hari nak menunggu. Lama 20 hari. Tapi jangan cakap tak ada tuan-tuan. Ada jemaah tau. Saya pernah bawa jemaah-jemaah yang bersama dengan UTAS dulu. Dia kulu kilir. Itu bahasa orang Melaka. Kulu kilir ni kesana kemari ni. Dia buat apa? Dia bawa ihram dia. Bawa pakai ihram tu. Pergi masjid, balik masjid pakai ihram. Pergi balik masjid. Jadi dekat bilik dia tukar. Pakai kain yang plekat yang tidak berjahit. Sebab dia niat haji ifrad.
Dia pergi kedai. Bukan tak boleh pergi kedai. Haji Ifrat kalau dia nak pergi beli barang boleh tak? Boleh. Tapi dia kena kekal dalam larangan ihram dia, itu je. Dan dia tak kena bayar dam. Jadi KT kita ni, KT 86, dia lebih berpeluang buat Haji Ifrat. Tapi secara purata, lebih kurang 98 orang. 98% jemaah keseluruhan. Tak kisahlah dia muasasah ke, package ke, mana ke. 98% dia orang akan buat haji tamattu. Tak kisahlah, bayar dam pun bayarlah. Tak kisahlah 450 lebih. Tapi kalau Ifrat, lebih kurang 2% saja. Bukan tak ada orang buat haji ifrat, ada. Kebanyakan kadang-kadang orang tak tahu, takut ditakut-takut. Tak boleh, bahaya buat haji ifrat. Bukannya bahaya, cuma kita kena faham haji ifrat ni ialah haji yang mengekang kita punya pergerakan dalam masa kita berada dalam ihram tu lebih lama berbanding dengan orang haji tamattu. Itu sebab tadi saya cakap suami isteri dia kena pakat sama-sama. Kalau seorang buat haji tamattu, seorang buat haji ifrat, nanti dekat sana seorang dah keluar daripada ihram, seorang lagi belum. Itu masalah dia. Jadi kita tak boleh macam tu tuan-tuan. Pakat sama-sama suami isteri khususnya mesti sama-sama. Tapi kalau dengan orang lain, itu terpulang pada dia. Dia nak buat haji ifrat, dengan keluarga dia, itu dia punya hal. Kita buat haji tamattu dengan umrah kita. Okey, boleh faham? Okey, tadi saya cerita haji kiran, saya nak menghabiskan sampai sini tuan-tuan, muka surat 17. Nanti kita akan sambung lagi minggu depan. Saya nak cerita haji ifrat. Haji kiran ni, haji kiran dia boleh masuk dalam dua cara. Ni cara pertama, ni cara kedua. Tengok. Cara pertama, dia daripada awal lagi dia dah niat sama-sama buat haji dan juga buat umrah ni serentak. Nampak? Dia awal-awal lagi dia niat. Orang sebelah niat umrah, orang sebelah sana niat haji, yang dia ni buat haji dengan umrah serentak. Tadi saya dah pesan, bila kita nak pergi haji, maka kita kena firm dulu, jangan sekejap haji, sekejap umrah, sekejap haji, sekejap umrah. Bila cakap dengan orang tu, kita nak niat haji. Bila cakap dengan orang ni, kita nak buat umrah. Kita tak tentu harah kita punya ni. Tak betul, tak betul. Jadi kita kena firm awal-awal. Kecuali memang kita memang daripada awal, tak apa, memang saya hajat, saya nak niat ni, saya nak buat haji kiran. Itu lain. Haji kiran, dia ni niat haji dan umrah serentak. Ni nombor satu ni. Ni serentak ni. Serentak. Masuk pada laluan satu. Nombor dua. Okey, habis saya punya ni kena conteng-conteng ni, tuan-tuan faham tak ni? Harap faham lah. Kalau tak faham, tolong masuk soalan ataupun apa-apa, boleh WhatsApp dalam grup apa, nanti kita bincang tengok macam mana. Okey? Okey. Cara yang kedua, cara yang kedua orang yang masuk haji kiran. Kadang-kadang kita tidak sengaja termasuk dalam haji kiran. Ini yang kita takut ni. Ini yang kita tak nak ni tau. Haji kiran tadi dah tentu kita kena dam. Dia ni asal-asal ni dia buat umrah tau. Umrah. Dia ni sama macam ni. Asal-asal dia nak buat haji tamattu. Dia buat umrah, niat umrah saja. Tetapi sebelum tawaf dia berniat mengerjakan haji. Kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib haji. Sebelum dia buat tawaf, dia niat haji. Maka bila dia niat haji, maka haji yang dia buat tadi dengan asalnya dia niat umrah tadi, dia akan jadi haji kiran. Itu dia cerita dia. Ini kebanyakannya berlaku kepada apa tau? Kepada orang perempuan. Sebab melibatkan apa? Melibatkan haid. Kebanyakannya ni benda ni. Habis dah saya conteng. Tuan-tuan faham? Nampak ke tak ni? Nanti saya conteng-conteng penuh. Penuh dalam ni. Okey. Saya bagi satu contoh. Orang perempuan, dia dalam keadaan haid. Ataupun dia hampir-hampir nak masuk waktu haid dia. Kemudian, bila dia dengar ceramah Ustaz kata yang paling ringan buat haji tamattu. Tapi kenalah bayar dam RM850. Tak apa, saya bayar je RM850. Saya nak buat haji tamattu, saya buat umrah. Okey? Bila dia buat
umrah, dia dah niat haji tamattu', maka dia sampai nanti KT 61B ada lama lagi, 18 hari lagi. Tapi KT apa 86B ni dia ada berapa hari dia nak keluar? 9 hari saja tau. 8-9 hari saja dia nak keluar pergi ke Arafah. Dalam masa 8-9 hari itu, kalaulah tiba-tiba dia punya period uzur dia tak bersih lagi melebihi 8-9 hari itu, sampai nanti hari dia nak jemaah-jemaah nak bertolak pergi Arafah, dia masih lagi dalam uzur, yang mana dalam waktu dia datang tadi dia niat umrah tetapi belum dapat menyelesaikan umrah dia, tiba-tiba dah sampai 8 bulan orang nak keluar dah. Orang nak keluar pergi mana? Pergi Arafah. Dia nak keluar pergi Arafah. Maka dalam keadaan itu, semua orang akan berniat haji. Jadi dia ni terpaksa berniat haji. Kalau dia tak niat haji, dia langsung haji, dia tak dapat. Dah lah kita susah nak datang, menunggu giliran, bukan main lama dah ni. Berposak-posak nak mendapatkannya. Kan? Jadi bila dapat, macam ni pula keadaan dia. Kita kena susun tuan-tuan. Orang perempuan yang dalam keadaan macam tu, kebiasaannya, kalau tak susun betul-betul, maka keadaan dia terpaksa berniat haji. Sebelum dia bertolak keluar ke Arafah, maka haji ni jadi apa? Jadi haji dia haji kiran. Dalam laluan nombor 2 ni, yang dia masuk jadi haji kiran. Dapatlah dia haji itu ialah haji kiran. Dalam erti kata, dia buat haji dan umrah tu serentak dalam masa yang sama. Walaupun asal-asalnya dia niat umrah. Boleh faham tak? Nampak tak? Jadi itulah dia laluan untuk masuk haji kiran ni tadi yang kita belajar dalam kursus asas haji. Ada 2 cara tuan-tuan. Cara yang pertama yang ini, di mana awal-awal tadi dia niat haji dan umrah serentak, maka terus dia jadi haji kiran. Cara yang kedua ialah yang ini, iaitu dia ni asal-asalnya dia niat umrah, tapi kebiasaannya terkena pada orang perempuan yang ada masalah uzur haid dia, tak bersih selepas dia dah sampai pun tak bersih, sampai hari nak keluar pergi Arafah, dia belum lagi boleh buat tawaf sa'i selesaikan dia punya umrah, maka dia kena niat haji untuk membolehkan dia dapat haji, tapi haji dia namanya haji kiran. Dia masuk dalam laluan haji kiran tadi pada laluan yang nombor 2. Okey tuan-tuan tak? Jelas ke tidak? Puas dah saya berpusing-pusing menerangkan benda ni. Jadi kita rasa seronok tuan-tuan. Tentang perjalanan ni, haji ni dia ada seni dia. Haji dia ada seni dia tuan-tuan. Maka kita lalui perjalanan haji ni satu demi satu. Sebaiknya kita cuba bincang dan kita kena susun laluan kita secantik yang baik. Kemudian mengambil kira sebelum saya terlupa tuan-tuan, sebelum kita berakhir, dah pukul 12 dah. Sebelum kita berakhir, orang perempuan nanti, ingatkan nanti kita kena set bagi jemaah-jemaah wanita, kena ada kalender yang menentukan bila tarikh period kita. Tanda berapa hari bulan, tulis pukul berapa, tulis warna apa, darah warna apa tu kena tulis. Cukup sampai masa yang sama keesokannya 24 jam, maka barulah kita kira dia sebagai haid. Kita kena asingkan bahawa kita berada dalam keadaan haid ataupun kita berada dalam keadaan istikhadah. Yang itu nanti kita akan cerita lebih pada bab-bab yang lain apabila kita fokus kepada bab permasalahan wanita, tuan-tuan. Tapi hari ini kita nak cerita tentang haji, pecahan dia, rukun haji, wajib haji. Apa pecahan haji ni? Tamattu', ifrad ataupun kiran. Tapi haji tamattu' kita buat umrah dulu, kemudian kita buat haji pada
waktu kita 8 Zulhijjah kita nak keluar, kita niat haji. Haji ifrad daripada awal lagi dia datang, dia terus niat haji. Tapi haji ifrad dia kekal dengan larangan ihram dia. Kekal dengan larangan ihram sehingga nanti dia pergi ke Arafah, Muzdalifah, masuk Mina lepas melontar hari 10. Barulah dia lepas 10 daripada 13 larangan. Haji ifrad ni tak kena dam. Kemudian kita cerita juga haji kiran. Haji kiran ni dia boleh jadi apabila kita laluan dia ada dua. Satu ialah apabila kita niat daripada awal memang kita nak niat umrah dan juga haji tu serentak. Saya dah pesan dah, jemaah-jemaah UTAS khususnya, bila kita nak niat, jangan bertukar-tukar, kejap haji, kejap umrah, kejap umrah, kejap haji, kejap umrah. Tak boleh macam tu. Fokus satu-satu. Kalau nak haji, haji. Kalau nak umrah, umrah. Lepas tu, cara yang kedua masuk kepada haji kiran ialah kebiasaannya terkena kepada kaum orang perempuan yang mana dia ni, uzur dia ni menyebabkan dia tak boleh menyelesaikan umrah dia sampailah dia nak pergi bertolak ke Arafah. Jadi oleh kerana umrah dia tak selesai, maka dia niat haji, maka hajinya itu jadi haji kiran, di mana rukun haji dan umrahnya tadi dia termasuk dalam definisi haji kiran, maka dia nak dilaksanakan serentak sahaja. Itulah cara orang masuk kepada haji kiran, tuan-tuan. Okey, boleh faham? Rasanya dah pukul 12 dah, tuan-tuan. Penat dah tuan-tuan dengar saya punya ceramah, tapi ini permulaan. Kita akan terus konsisten setiap minggu, tuan-tuan. Tunggu saya pada waktu yang sama, insya-Allah, kalau tak ada apa-apa halangan, pukul 10 pagi. Kita tunggu kawan-kawan kita dan kita sentiasa mendoakan antara satu sama lain, dan sahabat-sahabat lain yang berada di luar dan kat Facebook, lain Facebook, kita ucapkan ribuan terima kasih juga bersama-sama. Mudah-mudahan ada kebaikan dan keberkatan, dan mudah-mudahan tuan-tuan, kita semua berada dalam rahmat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan di dalam urusan kita. Okey, ada apa-apa tuan-tuan nak tanya, ada apa-apa nak bagi pandangan dan sebagainya, bagi cadangan macam mana, bolehlah tuan-tuan tulis dekat grup grup WhatsApp. Kalau ada kekurangan yang perlu saya perbaiki, supaya kita berhasrat supaya semua jemaah-jemaah UTAS khususnya dari segi kefahaman, dari segi pelaksanaan, dari segi kita punya perjalanan ni, Allah Ta'ala permudahkan, Allah Ta'ala lindungi. Tuan-tuan, jangan kita lupa bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada peringkat awal lagi. UTAS cuma pemudah cara saja, dan kita cuba bagi penerangan sebaiknya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi apa pun adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan rezeki bagi kita. Rezeki Allah Ta'ala ni datang bukan dalam bentuk wang ringgit sahaja. Rezeki datang dalam bentuk kesihatan. Ada orang dekat sini sihat, ada orang dekat sini sihat, sampai sana dah demam, dah sakit, dah berangkat pergi hospital lagi. Itu yang masalah ni. Okey, tuan-tuan Jadi kita ada kat dalam ni ada 33 partisipan dalam Zoom. Kita ada juga jemaah-jemaah yang online dalam saya punya Facebook. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan, tuan-tuan. Ada apa-apa tuan-tuan nak kalau tak ada, saya nak kena cukup setakat ni untuk saya stopkan recording ni. Saya akan simpan recording ni, insya-Allah. Kita akan hantar dalam grup untuk rekod bagi jemaah-jemaah yang tak dapat bersama, tuan-tuan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.